Derma darah, budaya kita. Menjadikan derma darah sebagai budaya memerlukan anjakan paradigma daripada tindakan sekali-sekala kepada tanggungjawab sosial yang berkala. Berikut adalah langkah-langkah praktikal untuk merealisasikannya. Pendidikan kesedaran awal. Terapkan nilai murni ini sejak di bangku sekolah dan institusi pengajian tinggi, IPT, melalui kempen kesedaran berterusan. Jadikan rutin bermusim. Tetapkan peringatan kalendar peribadi untuk menderma setiap 3 bulan. Galakan tempat kerja. Anjurkan kempen derma darah berkala di pejabat sebagai sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat, CSR, dengan pelepasan khas untuk pekerja. Normalisasi sosial. Bawa rakan atau ahli keluarga bersama-sama setiap kali anda menderma bagi membina sokongan moral. Gunakan platform rasmi. Manfaatkan platform rasmi Facebook Pusat Darah Negara Kementerian Kesihatan Malaysia untuk membuat temujanji, menyemak rekod dan melihat jadual kempen bergerak.